Salam, hari ini kita nak bincangkan tentang satu soalan yang saya dapat pada minggu lepas, iaitu adakah pengkritik punca filem tak laku di Power Gum? Jawapan ini tidak, sebab telah terbukti dalam sejarah bahawa filem-filem yang dipuji oleh pengulas filem dan pengkritik filem tidak capai tahap box office, dan filem yang dihentam teruk oleh pengkritik dan pengulas filem dapat box office. Contoh yang paling senang adalah filem-filem Transformers arahan Michael Bay. Macam mana dikritik teruk pun, filem-filem Transformers tetap semasa arahan Michael Bay tetap box office juga. Ada banyak contoh lain. Dan untuk filem yang dipuji pengulas filem, pengkritik filem, macam contoh pada tahun 1997 ada satu filem tajuk The LA Confidential arahan Curtis Hanson, dikatakan antara filem terbaik pada tahun itu, tapi tidak dapat sambutan yang baik di box office, dan di Oscar juga kalah di tangan LA Confidential. Jadi pada saya yang agak konservatif pasal kritikan filem ni, ada dua jenis kritikan atau ulasan filem. Pertama adalah jurnalistik, yang selalu dikeluarkan di akhbar ataupun portal news, dan satu lagi adalah academic review yang ditulis oleh para akademik sebagai kertas kerja mereka. Dan sekarang pula dah timbul yang ketiga, iaitu ulasan di sosial media, ulasan sama ada dalam bentuk video atau bentuk tulisan. Kadang-kadang bagi saya, setakat cakap plot mantap atau lakonan mantap tu bukan ulasan, itu hanya pendapat peribadi. Ulasan filem kena detail dan menyeluruh, dan tidak hanya menyentuh pada aspek teknikal saja. Maknanya ulasan filem menyentuh pada aspek politik, kontekstual filem itu, semiotik, structural, dan juga mise-en-scène. Jadi ulasan filem lebih daripada setakat mengatakan plot mantap atau lakonan mantap atau apa-apa ajalah. Jadi jawapan pada soalan yang pertama tadi, bagi saya pengkritik filem tidak mempengaruhi pencapaian box office suatu filem. Dan kalau siapa yang kata benda tu betul, bagi saya tak benar, sebab sejarah dah buktikan yang kritikan tidak pernah mempengaruhi tahap box office suatu filem.